Satu lagi produk terbaru daripada Nightcore. Kali ini power bank pula. Yang ni betul-betul baru. Bila keluarnya video ni, bermakna secara rasmi juga Nightcore lancarkan produk ni. Iaitu pada 29 Januari 2026. Iaitu pada video ni keluar lah. Okey, ini adalah Nightcore NB 10000 Gen 4, generasi ke-4. Okey, saya tentang power bank ni, saya tak ada apa yang saya nak sembangkan sangat. Sebab saya secara personal, kalau saya nak beli sesuatu power bank tu, saya hanya tengok beberapa perkara saja. Yang pertama, saya akan tengok dia punya kapasiti dia. Kemudian saya akan tengok dia punya size dia. Saya akan tengok dia punya design dia. Saya akan tengok dia punya jenama dia. Dan saya akan tengok dia ada apa-apa features tambahan tak. Contohnya dia ada lampu suluh ke, dia ada kabel yang melekat pada power bank tu ke, ataupun dia ada LCD screen ke. Itu saja. Dan mungkin kebanyakan orang pun mungkin macam tu kot. Saya tak tengok terlampau detail sangat tapi mungkin ada setengah orang dia akan tengok lebih detail. Dia akan tengok berapa watt, berapa arus dia, berapa voltage dia. Kalau saya tak tengok yang benda-benda macam tu lah. Okey, dia atas masing-masing lah. Berbeza pula kalau macam flashlight, macam pisau, yang tu saya akan tengok lebih detail berbanding kebanyakan orang akan tengok di atas masing-masing lah. Okey, masa saya terima power bank ni, dia belum ada di pasaran dan dia belum ada di website Nightcore. So saya kurang maklumat tentang power bank ni. Cuma Nightcore ada bekalkan sedikit maklumat kepada saya. Jadi saya akan kongsikan berdasarkan maklumat yang saya terima tu sajalah. Okay, yang ni adalah NB 10000 Gen 4, generasi ke-4. Nightcore ada bagi perbandingan dengan model sebelum ni, iaitu Gen 3, generasi ke-3. Okey, perbezaan yang pertama sekali, dia punya voltage platform. Yang baru ni dia lebih tinggi, dia 9 volt, high voltage platform. Bermakna secara ringkasnya peranti yang kita cas tu akan lebih cepat. Kemudian dalam masa yang sama power bank ni akan lebih kurang panas. Kemudian dia punya rate energy dia pun lebih tinggi. Okey, rate energy tu apa dia? Okey, macam power bank ni kapasitinya 10,000. 10,000 tu apa benda? Okey, 10,000 mAh tu dia adalah kapasiti dalaman bateri dia ni. Bukan 10,000 tu yang akan sampai kepada phone yang kita cas tu. Sebab dia bila kita cas, dia akan ada berlaku energy loss ataupun energy yang hilang. Sebab apa? Sebab daripada bateri dia nak transfer menjadi 5 volt, kemudian nak melalui kabel, dia akan hilang tenaga kat situ. Sebab tu kalau kita tengok power bank yang berjenama, dia bukan sekadar tulis 10,000 saja bateri dalaman dia ni, tapi dia bagi tahu juga dia punya energi dia, kuasa dia untuk bila kita cas kepada sesuatu peranti tu. Macam ni 6,800 mAh dengan arus 3 ampere. Kalau 7,200 mAh pada arus 1 ampere. Okey, dia macam ni tau. Semakin rendah arus, semakin kurang kuasa yang hilang. Semakin tinggi arus, semakin tinggilah kuasa yang akan loss. Kalau macam ni dia lebih kuasa yang loss ni lebih kurang berbanding yang model sebelum ni. Okey. Dia sebagai contoh barang yang item ataupun equipment yang menggunakan arus yang rendah, kalau kita nak cas seperti macam wireless earphone ataupun macam smartwatch, itu menggunakan arus rendah. Kalau yang arus yang lebih tinggi sedikit macam smartphone, tablet ataupun kamera atau sebagainya. Macam yang ni, model baru ni dia ada dua arus arus rendah dan juga arus tinggi 3 ampere. Kalau yang model sebelum ni dia hanya satu saja, 2 ampere saja, dia sederhana tengah-tengah. Okey, kemudian dia punya maksimum input. Input tu maksudnya kuasa yang masuk ke dalam bateri ni. Kalau kita nak cas, yang ni lebih tinggi sedikit, iaitu 22.5 watt. Bermakna kalau kita cas dia lebih cepat penuh berbanding model yang sebelum ni. Kemudian dia punya cell energy density, iaitu ataupun dengan kata mudahnya ketumpatan tenaga bateri tu, dia lebih tinggi, iaitu 273 milliwatt hour per gram. Dengan kata mudahnya, pada berat yang sama tapi energi dia lebih tinggi, tenaga kuasa dia lebih tinggi, kapasiti dia lebih tinggi. Sebab tu kalau kita tengok power bank sekarang ni, dia makin kecil, tapi kapasiti sama 10,000. Dia makin kecil, makin tumpat dia punya kuasa dia tu. Kemudian dia punya berat pun ringan, 7 gram banding model sebelum ni, 143 gram saja. Dia punya saiz sebesar mana kalau saya bandingkan dengan jari saya, dia 2 jari setengah 2 jari setengah saja. Kemudian dia punya panjang pun ni, dia kalau jari saya tu dia
Okey, kecil saja, dia compact dan sangat ringan. Kemudian dia punya IP rating dia pula, dia adalah IPX7. Kalau model sebelum ni IPX5. IPX5 ni dia tahan percikan air. Kalau yang IPX7 ni dia boleh rendam dalam air pada kedalaman maksimum 1 meter selama 30 minit. Jadi secara kesimpulannya, power bank ni dia lebih selamat untuk kegunaan outdoor. Dan satu lagi dia bagi tahu, dia punya special function dia. Dia ada dynamic RGB positioning light, iaitu dekat sini. Tengok saya sentuh sini, dia akan menyala lampu RGB dia. RGB ni dia ada 7 warna tau. Tengok tu. Dan lampu dia tu dia beransur-ansur tukar. Dia macam bergerak lampu dia tu kan. Dia bukan statik tau. Dia beransur-ansur bertukar warna. RGB light ni 7 warna. Dia ada warna merah, warna purple, warna oranye, kuning, hijau, cyan dan biru. Dia 7 warna semua sekali. So benda ni dia sangat membantu kalau dalam keadaan gelap. Kita boleh nampak lubang nak cas tu dengan lebih mudah. Okey. Dan satu lagi, selain daripada sentuh, kalau kita pegang power bank ni, kalau kita goyang macam ni, sama juga dia akan menyala RGB light ni. 7 warna tu dan satu lagi, okey, ni dia punya ni macam lanyard ni, dia sebenarnya adalah kabel, charging kabel dia bagi sekali type C. Dia kabelnya pendek je. So bila kabelnya pendek, dia semakin kurang lah dia punya energi yang hilang semasa power daripada bateri nak travel pergi ke phone tu. Dia semakin pendek, semakin kurang energi yang loss. Okey, dah siap sekali bagi sekali. Dan kabel ni pun kalau pegang, dia jenis braided dan sangat solid, sangat best. Lepas tu dia punya lubang pula, dia pakai type C. Dia ada satu ni in dengan out. Maknanya untuk kita nak cas bateri dekat sini, cas power bank dekat sini. Kalau kita nak cas equipment lain pun kat sini juga. Jadi untuk nak cas equipment sahaja. Dan power bank ni, kita boleh cas power bank ni dalam masa sama. Power bank ni boleh cas barang lain. Dia boleh buat 2 kerja dalam satu masa juga. Dan satu lagi, power bank ni dia body dia carbon fiber. Okay, ni betul real punya carbon fiber. Dia bukan stiker, dia bukan corak tapi betul-betul carbon fiber. Okay. So saya kira sekadar tu sajalah perkongsian daripada saya. Saya nak kongsi lebih pun, saya pun bukan mahir sangat tentang power bank ni. Tapi saya rasa apa yang saya kongsikan ni, saya rasa dah cukup kot info dia. Okey, so sekadar tu saja daripada saya tentang Nightcore MB10000 Gen 4. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Power bank premium daripada Nightcore.